waktu bila saya boleh terima hutang? Hutang pada perkara yang benar-benar keperluan. Benar-benar keperluan. Dan pada jumlah yang berpada-pada, tuan-tuan. Beli kereta, yelah, awal-awal nak beli kereta mana boleh beli cash. Tak apalah buat loan beli kereta. Tapi bukan pergi beli kereta paling mampu. Tanya bank, apa kereta paling mampu? Bank cakap, sekian. Tuan-puan kena ingat ni, bank. Bank kerja dia bukan tolong orang susah. Kalau ketika bank masih call tuan-puan, tuan nak ambil ke loan, tuan nak pakai ke duit, maksudnya financial tuan-puan masih okey lagi. Kalau kewangan tuan-puan okey, pergilah apply berapa bank, cuba reject. Jadi ketika bank offer loan dekat tuan-puan, hati-hati. Maksudnya kewangan tuan-puan okey. Bank dia tak tolong orang susah. Dia akan tolong kita bagi loan. Loan. Susah, cukup. Saya ingat dulu susah. Payahnya nak dapat kad kredit. Payah. Saya nak pakai kad kredit untuk transaction bisnes saya. Untuk online transaction. Zaman dulu, 20 tahun dulu. Susah nak dapat. Sekarang mana bank offer. Asyik bank call. Cik nak pakai duit ke? Nak raya ni nak pakai duit ke? Kadang-kadang saya swipe kad kredit, kadang-kadang banyak. Kadang-kadang ada 20,000. Bank call. Nak ke convert loan ni jadi personal loan? Saya boleh bayar cash je tu baru. Maksudnya ketika bank offer kita loan, maksudnya kena hati-hati tuan-puan. Okay. So, okay. Tuan-puan, masalah hutang ni, saya nak cerita tuan-puan, masalah kewangan ni dua saja. Ni pengalaman 18 tahun edukasi masyarakat tentang kewangan. Yang pertama ialah kerja bertahun-tahun tak ada tabungan. Tabungan tak bertambah. Bila tabungan tak bertambah, semua perkara pun, dia pergi masalah yang kedua. Semua perkara pun hutang. Sebab tu, makin lama bekerja, tabungan tak bertambah, yang bertambah hanyalah hutang. Macam mana saya bantu penyimpan emas di bawah saya selesaikan masalah hutang? Tackle tabungan dulu. Paksa dulu menabung. Belajar dulu menabung. Lama-kelamaan, masalah hutang akan selesai satu persatu. Okey? Mulakan dengan tabungan. Tuan-puan, kalau saya nak cerita, banyak keajaiban yang berlaku bila tuan-puan mula menabung. Banyak keajaiban yang berlaku. Ada orang challenge saya gaji kecil, macam mana nak menabung? Tuan-puan, saya dah lalui semua pengalaman tu. Tak ada duit, tapi saya paksa diri menabung. Kenapa saya menabung RM20 sebulan? Sebab saya tak mampu. Tapi bila saya belajar tentang kewangan, Tuan Aziz Ali sebut, tabungan bukan tentang berapa jumlahnya. Dia tentang membentuk habit, disiplin yang baru. Mindset yang baru. Saya paksa dia menabung RM20. Tapi bukan selama-lamanya RM20. Setiap kali dapat kenaikan gaji, saya akan tambah tabungan. Dan cara menabung yang paling berkesan ialah buat auto deduction. Buat standing instruction. Buat potongan gaji. Jadi saya dulu, setiap kali dapat kenaikan gaji, saya akan hantar borang potongan gaji yang baru untuk tambah tabungan ke akaun tabung haji saya. Dapat kenaikan gaji, tambah potongan yang baru. Kalau tuan-puan penyimpan emas public gold, menabung secara auto debit. Tuan-puan, perkara yang betul ni dia tak boleh buat sesekali. Dia kena buat berkali-kali hingga jadi sebahagian daripada diri kita. Hari ni tuan-puan datang seminar, datang training, bagus. Tapi dengan datang satu seminar, satu training tak akan mengubah hidup kita. Datang seminar dan training, hari ni tuan-puan dapat something. Kena datang lagi, belajar lagi. Macam pengalaman saya dulu. Baca buku kewangan yang pertama, dapat something. Baca lagi. Itulah yang mengubah hidup. Menabung sama, menabung sesekali tak akan mengubah hidup. Kena menabung berkali-kali hingga jadi sebahagian daripada hidup.